Ya. Kenapa menipu tu tak elok, terutamanya dalam bulan Ramadan? Masya Allah, itu pertanyaan mendalam ni. Bila kita kata menipu, menipu tu memang tak elok. Sebab menipu adalah satu perbuatan berdosa. Yang mana pelakunya mesti akan memperolehi dosa daripada Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Dalam surah Muhammad ayat 21, Allah berfirman, Lakana sadaqallaha, law kana sadaqallaha, lakana khairan lahum. Masya Allah. Kalaulah mereka berkata benar, itu adalah lebih baik untuk mereka. Lau kana sadaqallaha khairan lahum. Masya Allah. Jadi Allah berfirman, kalau mereka jujur tu baik. Mana kalau menipu, tak baik. Apalagi di bulan Ramadan macam ni, mengurangkan pahala. Kalau dia berniaga, dia menipu, maka rizkinya tak berkat. Apa yang kita dapat dari puasa kalau tidak menjadi orang yang jujur? Sebab puasa ni adik-adik, kita ni akan melatih diri untuk menjadi orang yang jujur. Contoh adik-adik ni kan, puasa. Bagaimana nak tahu puasa kita? Kita boleh kata puasa, tapi dengan Allah kita tak boleh nak tipu. Mungkin nanti balik rumah ni, minum dekat bilik, lap bibir, tanya ibu, tanya ayah, puasa lagi? Puasa mak. Tapi dah minum dalam tandas, dah minum dalam bilik. Kejujuran adalah sesuatu yang penting, apalagi puasa. Jadi kerana puasa ni Allah tahu. Jadi kalau kita menipu, kita sedang melakukan satu dosa yang kita sedang menipu Allah. Maka kita rugi adik-adik, rugi.